Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan ketiga bagi kursus Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial bagi kod kursus PKES 3083 di bawah bimbingan Puan Rosnani binti Sa'ad. Video ini dihasilkan sebagai tugasan kedua iaitu perbentangan berkumpulan selama 45 minit dengan tajuk Penggunaan Bahan Terlarang dan Penyakit Berjangkit yang berkaitan dengan seks. Tajuk ini telah ditetapkan oleh soalan tugasan dan kami akan menghuraikannya secara menyeluruh dari aspek definisi, situasi semasa, kesan dan langkah pencegahan. Sebelum saya meneruskan perbentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Muhammad Amizan bin Muhammad Afzal Nizam, akan memulakan perbentangan dengan bahagian pengenalan dan kesan. Seterusnya, Muhammad Harith bin Arif akan menghuraikan statistik dan hubungan berkaitan penggunaan bahan terlarang serta penyakit berjangkit seksual di Malaysia. Akhir sekali, Muhammad Syazmi Amsyar bin Abdullah akan membincangkan situasi serta mencadangkan intervensi pencegahan dan pendidikan yang sesuai. Dengan pembahagian ini, kami berharap penjelasan yang diberikan lebih tersusun dan mudah difahami oleh semua. Secara keseluruhan, perbentangan kami mengandungi beberapa bahagian utama seperti berikut. Dan yang pertama berkaitan dengan pengenalan dan objektif. Kedua, statistik dan trend global. Yang ketiga, situasi Malaysia. Keempat, kesan terhadap kesihatan dari aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Yang kelima, hubungan antara penggunaan bahan dan tingkah laku seksual berisiko. Yang keenam, intervensi dan cadangan pendidikan dan polisi. Dan akhir sekali, kesimpulan. Struktur ini membantu kami membentangkan isi dengan lebih jelas dan teratur. Perbentangan ini dijalankan dengan beberapa objektif utama. Pertama, untuk menjelaskan maksud bahan terlarang dan penyakit berjangkit seksual dengan jelas dan tepat. Kedua, untuk menerangkan kesan penggunaan bahan terlarang terhadap kesihatan individu dan masyarakat. Ketiga, untuk menunjukkan hubungan rapat antara penggunaan bahan terlarang dan peningkatan kes penyakit berjangkit seksual. Dan keempat, untuk menekankan kepentingan pendidikan kesihatan reproduktif sebagai langkah pencegahan awal dalam kalangan remaja. Isu penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit seksual merupakan cabaran besar dalam masyarakat hari ini. Kedua-duanya saling berkait rapat dan memberi kesan besar terhadap kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Dalam kalangan remaja, isu ini semakin ketara akibat pengaruh rakan sebaya, media sosial, tekanan hidup dan kurangnya pengetahuan tentang kesihatan reproduktif. Tujuan video ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya penggunaan bahan terlarang dan risiko penyakit seksual, serta menyedarkan peranan guru dalam mendidik pelajar tentang kesihatan reproduktif. Sebagai bakal pendidik, kita bukan sahaja menyampaikan ilmu akademik tetapi juga berperanan untuk mendidik pelajar membuat keputusan yang sihat, selamat dan bertanggungjawab. Seterusnya, mari kita lihat definisi yang pertama iaitu bahan terlarang. Bahan terlarang merujuk kepada dadah, alkohol, inhalal dan ubat-ubatan yang disalahguna tanpa pengawasan doktor. Penggunaan bahan terlarang ni boleh menyebabkan gangguan fungsi otak, hilangnya pertimbangan dan kehilangan kawalan diri. Contoh bahan terlarang yang sering disalahguna ialah ganja, heroin, syabu, gam dan arak. Individu yang berada di bawah pengaruh bahan terlarang lebih mudah terlibat dalam tingkah laku berisiko, termasuk seks tanpa perlindungan yang boleh membawa kepada jangkitan penyakit berbahaya.
Definisi kedua ialah penyakit berjangkit seksual atau sexual transmitted infection (STI). Penyakit ini ialah jangkitan yang disebarkan melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, sama ada melalui faraj, dubur atau oral. Ia boleh disebabkan oleh bakteria, virus atau parasit dan boleh menjangkiti sesiapa sahaja tanpa mengira jantina atau umur. Antara contoh penyakit berjangkit seksual ialah HIV, AIDS, sifilis ataupun gonoria, chlamydia dan herpes genital. Penyakit ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal tetapi juga boleh menyebabkan ketidaksuburan, jangkitan kronik dan stigma sosial yang memberi tekanan emosi kepada individu yang terlibat. Sebagai kesimpulan, bahagian pertama ini menjelaskan bahawa penyalahgunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit seksual merupakan dua isu kesihatan sosial yang berkait rapat. Kedua-duanya membawa kesan besar terhadap kesihatan fizikal, mental dan emosi, terutamanya dalam kalangan remaja. Pendidikan kesihatan reproduktif ni perlu dilaksanakan secara berterusan bagi membina kesedaran dan mencegah masalah ini daripada terus berleluasa. Sekian saja bagi bahagian saya. Seterusnya, perbincangan akan diteruskan oleh Muhammad Harith yang akan membentangkan statistik dan trend global. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Harith bin Arif dan hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan statistik global mengenai penyakit jangkitan seksual STI dan penggunaan dadah berdasarkan laporan terkini daripada World Health Organization WHO tahun 2024 dan United Nations Office on Drug and Crime UNODC iaitu pada tahun 2024. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memberi kesedaran tentang tahap serius dua isu kesihatan global ini yang semakin meningkat di seluruh dunia. Slide seterusnya iaitu berkenaan dengan data WHO. Berdasarkan data WHO 2024, dianggarkan lebih 1 juta kes STI baharu berlaku setiap hari di seluruh dunia. Ini menunjukkan masalah ini bukan isu terpencil, tetapi fenomena global yang memerlukan perhatian semua pihak. Secara keseluruhannya, terdapat 370 juta kes baharu setiap tahun melibatkan 4 penyakit utama iaitu chlamydia sebanyak 129 juta kes, gonorrhea sebanyak 82 juta kes, sifilis sebanyak 7.1 juta kes dan trichomoniasis sebanyak 156 juta kes. Golongan umur 15 hingga 49 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan paling terjejas dan kadar tertinggi dicatatkan di rantau Afrika dan serta Asia Tenggara. Kesemua ini memberi kesan besar terhadap kesihatan reproduktif dan produktiviti ekonomi serta kesejahteraan masyarakat global. Seterusnya, menurut laporan UNODC tahun 2024, 2.75 juta orang di dunia bersamaan dengan 5.5% populasi global dilaporkan menggunakan dadah sekurang-kurangnya sekali setahun. Antara bahan yang paling kerap digunakan ialah ganja dengan penggunaan 219 juta pengguna, opioid yang melibatkan 61 juta pengguna dan penggunaan amfetamin dan kokain meningkat sebanyak 23% sejak tahun 2020 lagi. Kumpulan remaja dan belia yang berumur antara 15 hingga 24 tahun merupakan golongan yang paling terdedah. Peningkatan ini paling ketara di kawasan Amerika Utara dan Eropah Barat disebabkan oleh tekanan sosial, gaya hidup moden serta akses yang mudah terhadap bahan-bahan terlarang seperti dadah dan lain-lain. Mari kita lihat beberapa contoh trend dunia. Antaranya ialah negara Amerika Syarikat yang mempunyai kadar STI meningkat selama 6 tahun berturut-turut. Antara punca utama ialah gaya hidup bebas, pesta sosial yang melibatkan alkohol dan bahan terlarang. Seterusnya ialah negara Eropah.
penggunaan kokain dan ganja semakin meningkat akibat tekanan sosial dan akses yang mudah terhadap bahan terlarang. Seterusnya ialah negara Thailand yang menunjukkan kadar STI yang tinggi dalam kalangan belia, berpunca daripadanya kurang pendidikan seksual dan pengaruh budaya parti. Seterusnya ialah negara kita sendiri iaitu Malaysia. Negara kita juga menunjukkan peningkatan penggunaan dadah sintetik yang banyak dipengaruhi oleh aktiviti hiburan malam dan pengaruh rakan sebaya. Daripada contoh ini, kita dapat lihat bahawa trend peningkatan STI dan penyalahgunaan dadah berlaku hampir di semua rantau dunia dengan faktor sosial dan budaya yang memainkan peranan penting. Seterusnya, di slide ini juga, saya akan membentangkan berkenaan dengan faktor penyumbang yang menyebabkan berlakunya STI dan penyalahgunaan bahan. Terdapat 5 faktor yang menyumbang kepada peningkatan masalah STI dan penggunaan dadah di seluruh dunia. Yang pertama ialah gaya hidup moden. Pergaulan bebas dan hubungan tanpa perlindungan meningkatkan risiko STI. Manakala keinginan mencuba bahan baru juga membawa kepada ketagihan dadah. Yang kedua ialah media sosial dan internet. Pendedahan kepada kandungan tidak sihat seperti trend negatif menggalakkan perilaku berisiko seperti melalui media sosial. Budak-budak dapat mengetahui berkenaan dengan dadah dan lain-lain. Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja sering terpengaruh dengan tekanan sosial untuk diterima dalam kumpulan. Contohnya, jika saya ingin duduk dalam kumpulan rakan saya, mereka memberi saya satu syarat iaitu dengan menghisap dadah dan lain-lain. Itu merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pengaruh rakan sebaya ini ialah menyebabkan bahan terlarang itu berkembang. Seterusnya ialah tekanan ekonomi mental. Masalah kewangan dan stres mendorong setengah individu mencari jalan keluar melalui dadah. Kekurangan pendidikan dan kesedaran. Ramai masih kurang maklumat tentang kesan sebenar STI dan bahayanya dadah ini. Faktor-faktor ini menunjukkan bahawa isu ini bukan masalah kesihatan, tapi juga masalah sosial dan pendidikan yang perlu ditangani secara menyeluruh. Di sini kita dapat simpulkan bahawa laporan WHO dan UNODC tahun 2024 jelas menunjukkan bahawa penyakit jangkitan seksual dan penggunaan bahan terlarang masih menjadi ancaman besar kepada kesihatan awam global. Oleh itu, kita sebagai masyarakat, khususnya golongan muda, perlu meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan tanggungjawab diri. Pendidikan awal tentang kesihatan reproduktif, gaya hidup sihat serta bahayanya penyalahgunaan dadah harus diperkukuh di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Dengan usaha bersepadu daripada kerajaan, institusi pendidikan dan komuniti, kita boleh mengurangkan kadar jangkitan STI dan penyalahgunaan dadah ke arah dunia yang lebih sihat dan selamat. Oleh itu, peranan semua pihak amatlah penting untuk mengurangkan berlakunya jangkitan STI dan penyalahgunaan dadah ini. Dengan demikian saja pembincangan saya hari ini. Saya teruskan kepada slide seterusnya iaitu rakan sekumpulan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Syazmi Amsyah bin Abdullah. Jadi saya akan meneruskan pembincangan pada kali ini dengan membentangkan berkenaan dengan situasi di Malaysia. Okey, sekarang kita akan lihat di mana situasi penggunaan dadah di Malaysia dan penggunaan dadah dan jangkitan seksual. Okey, mari kita lihat situasi penggunaan dadah di negara kita mengikut data rasmi dari Agensi Anti Dadah Kemasaan atau AADK. Malaysia kini mempunyai lebih daripada 130,000 penaja dadah yang berdaftar secara rasmi. Namun, yang lebih membimbangkan ialah angka sebenar dianggarkan jauh lebih tinggi daripada ini. Mengapa? Kenapa ramai penajih tidak dilaporkan disebabkan 2 faktor utama. Yang pertama, stigma sosial yang masih kuat dalam masyarakat kita dan ketakutan terhadap tindakan undang-undang. Okey, kita bergerak pula pada huraian kes HIV. Dari segi HIV pula, sejak kes pertama dikesan pada tahun 1986, Malaysia telah merekodkan lebih 140,000 kes HIV kumulatif. Ini menjadikan HIV sebagai salah satu cabaran kesihatan awam yang paling serius di negara kita. Setiap tahun,
kita masih menerima antara 2,500 hingga 3,000 kes baru. Okey, kenapa kita boleh katakan kaitan kritikal, dan inilah yang paling penting untuk kita fahami. Kedua-dua isu ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berkaitan. Penggunaan dadah sering membawa kepada tingkah laku seksual berisiko, dan tingkah laku seksual berisiko meningkatkan penularan HIV. Ini adalah satu kitaran berbahaya yang perlu kita putuskan. Okey, sekarang mari kita lihat jenis dadah apa yang paling kerap disalahgunakan di Malaysia. Mengikut data AADK, metafetamin atau lebih dikenali sebagai syabu mendominasi dengan 68% daripada keseluruhan kes. Ini diikuti oleh ganja pada 80%, heroin pada 8% dan pil kuda serta dadah lain pada 6%. Okey, kita bergerak pula kepada golongan berisiko tinggi. Jadi siapa yang paling cerdas? Tapi sebelum itu, saya nak mengongsikan berkenaan dengan satu fakta yang sangat membimbangkan, ialah dadah sintetik seperti syabu ini semakin mudah diperolehi melalui platform dalam talian dan media sosial. Pengedar kini menggunakan Telegram, Instagram, bahkan TikTok juga untuk mempromosikan dan menjual dadah. Ini menjadikan pengedaran lebih sukar dikawal oleh pihak berkuasa dan lebih mudah untuk remaja kita akses. Okey, jadi untuk dewasa muda, siapa yang paling berisiko? Data menunjukkan bahawa golongan berumur 20 hingga 29 tahun, dewasa muda mewakili 45% daripada jumlah keseluruhan penagih dadah berdaftar di Malaysia, hampir separuh. Ini adalah golongan yang sepatutnya berada di puncak produktiviti mereka, tetapi sebaliknya terperangkap dalam masalah ketagihan. Macam mana pula dengan remaja dan pelajar? Yang lebih membimbangkan lagi ialah trend dalam kalangan remaja berumur 13 hingga 19 tahun, terutamanya pelajar sekolah. Data menunjukkan peningkatan sebanyak 15% dalam kalangan pelajar sekolah dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Bayangkan, anak-anak seusia pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5, kita sudah terdedah kepada dadah. Okey, sekarang statistik HIV ataupun AIDS di Malaysia. Saya akan menerangkan berkenaan dengan perubahan mod penularan HIV. Sekarang mari kita lihat satu perubahan dramatik yang telah berlaku. Pada tahun-tahun awal epidemik HIV di Malaysia, kebanyakan jangkitan adalah melalui perkongsian jarum di kalangan penajih dan dadah suntikan. Tetapi hari ini, situasi ini telah berubah secara total. 85% daripada kes HIV baru kini dijangkiti melalui hubungan seksual. Ini menunjukkan bahawa mod penularan telah bergeser daripada dadah suntikan kepada tingkah laku seksual berisiko. Jadi, apakah maksud ini? Ini bermakna kita perlu mengubah pendekatan pencegahan kita. Kita tidak boleh hanya fokus pada pencegahan dadah sahaja atau pendidikan seksual sahaja. Kita perlu pendekatan bersepadu yang menangani kedua-dua isu secara serentak. Okey, kita bergerak lagi kepada slide yang terusnya, di mana selain HIV, Malaysia juga menghadapi peningkatan ketara dalam jangkitan seksual lain yang boleh menyebabkan komplikasi kesihatan jangka panjang, terutamanya dalam kalangan golongan muda yang aktif secara seksual tanpa menggunakan perlindungan yang sewajarnya. Okey, untuk penyakit pertama iaitu sifilis, kita melihat peningkatan sebanyak 25% dalam tempoh 3 tahun kebelakangan. Trend yang membimbangkan ini terutamanya berlaku dalam kalangan dewasa muda berumur 18 hingga 30 tahun. Yang kedua, sakit gonoria. Setiap tahun Malaysia melaporkan antara 4,000 hingga 5,000 kes gonoria ini. Yang lebih serius ialah bakteria ini kini menunjukkan rintangan terhadap antibiotik tertentu, menjadikan rawatan semakin sukar. Ketiga iaitu chlamydia, dianggarkan lebih 10,000 kes berlaku pada setiap tahun. Tetapi ramai yang tidak dilaporkan kerana jangkitan ini sering tanpa gejala. Ini sangat berbahaya kerana jika tidak dirawat, chlamydia boleh menyebabkan kemandulan terutamanya pada wanita. Keempat, HPV atau Human Papilloma Virus. Data menunjukkan 1 dalam 5 wanita muda dijangkiti HPV. Ini penting kerana HPV boleh menyebabkan barah servik jika tidak divaksin dan dipantau dengan betul. Okey, seterusnya kita bergerak pula kepada hubungan dadah dan tingkah laku seksual berisiko. Okey, mari kita lihat data yang membuktikan kaitan kritikal antara penggunaan dadah dan tingkah laku seksual berisiko.
Kajian menunjukkan hubungan yang kuat dan mengejutkan. Apabila seseorang berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol, keupayaan untuk membuat keputusan rasional menjadi terjejas dan ini meningkatkan risiko jangkitan seksual secara dramatik. Okey, statistik pertama 80%. Pertama, HIV baru dikaitkan dengan tingkah laku seksual berisiko yang melibatkan alkohol atau dadah. 8 daripada 10 kes ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan antara penggunaan bahan dan jangkitan HIV. Yang kedua, pengguna dadah adalah 3 hingga 5 kali lebih berkemungkinan terlibat dalam hubungan seksual tanpa kondom berbanding bukan pengguna. Mengapa? Kerana dadah menjejas pertimbangan dan mengurangkan kesedaran tentang risiko. Ketiga, 65% daripada penggunaan dadah melaporkan tidak menggunakan kondom secara konsisten. Ini adalah data daripada kajian KKM 2023. 2/3 daripada pengguna melindungi diri mereka dengan betul. Okey, sekarang kita teruskan lagi dengan faktor tempatan yang mempengaruhi. Okey, untuk menangani masalah ini dengan berkesan, kita perlu memahami faktor-faktor tempatan yang unik kepada konteks Malaysia. Saya akan kongsikan 4 kategori faktor utama yang mempengaruhi belia kita. Okey, yang pertama saya akan kongsikan berkenaan dengan persekitaran sosial. Remaja Malaysia sangat dipengaruhi oleh tekanan rakan sebaya. Keinginan untuk fit in dan diterima dalam kumpulan sering mendorong mereka mencuba dadah atau terlibat dalam aktiviti seksual walaupun tidak bersedia. Pengaruh media sosial juga sangat kuat. Paparan berterusan kepada gaya hidup glamour dan penggunaan bahan yang dinormalisasi di Instagram, TikTok membentuk persepsi belia kita. Ditambah pula dengan akses yang semakin mudah kepada dadah melalui pengedar di sekolah dan platform dalam talian. Okey, untuk isi kedua iaitu dinamik keluarga. Kebanyakan keluarga Malaysia tidak selesa membincangkan topik seks dan dadah secara terbuka. Ini mewujudkan information vacuum yang kemudiannya diisi oleh sumber tidak tepat seperti rakan atau internet. Ibu bapa yang sibuk bekerja mempunyai masa terhad untuk mantau aktiviti anak dan masalah keluarga seperti konflik, perceraian atau keganasan rumah tangga meningkatkan risiko anak terlibat dengan dadah sebagai mekanisme melarikan diri. Okey, yang ketiga pula iaitu tekanan akademik. Sistem pendidikan Malaysia yang sangat berorientasikan peperiksaan BT3, SPM dan juga STPM mencipta tekanan yang luar biasa. Sesetengah pelajar beralih kepada dadah stimulan untuk study better atau dadah rekreasi untuk hilangkan stres. Jangkaan tinggi dari ibu bapa dan masyarakat mencipta beban mental yang berat dan isu kesihatan mental seperti anxiety dan depression sering tidak dikenali atau diabaikan, menyebabkan remaja self-medicate dengan dadah. Okey, jadi yang keempat iaitu faktor terakhir berkenaan dengan faktor tempatan yang mempengaruhi iaitu budaya hedonisme, di mana dalam kalangan belia bandar, budaya parti dan clubbing sering dikaitkan dengan penggunaan dadah parti seperti MDMA dan ketamin. Masyarakat yang semakin materialistik mewujudkan tekanan untuk mengejar gaya hidup mewah. Sesetengah belia terlibat dengan pengedaran dadah untuk wang. Dan mentaliti YOLO iaitu You Only Live Once yang dipopularkan oleh media sosial mendorong tingkah laku impulsif tanpa pertimbangkan tentang akibat yang panjang. Jadi, kita telah melihat situasi sebenar di Malaysia, statistik yang membimbangkan golongan berisiko tinggi dan faktor tempatan yang mempengaruhi. Okey, terima kasih kepada Syazmir atas penerangan tentang statistik di Malaysia. Seterusnya, saya akan meneruskan perbentangan ni dengan tajuk kesan penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit seksual. Okey, dalam bahagian ni, saya akan menghuraikan kesan-kesan yang berlaku dari pelbagai sudut, iaitu kesihatan fizikal, kesihatan mental dan emosi, kesan sosial, ekonomi, pendidikan serta impak dia kepada masyarakat dan negara. Isu ini penting kerana kesannya bukan hanya terhad kepada individu yang terlibat, tetapi dia turut memberi implikasi besar kepada keluarga, komuniti dan pembangunan negara secara keseluruhan. Okey, kita mulakan dengan kesan yang paling jelas iaitu kesan kepada kesihatan fizikal. Penggunaan bahan terlarang seperti dadah, alkohol dan inah halal boleh menyebabkan kerosakan organ penting seperti otak, hati, paru-paru dan jantung.
Misalnya, bahan seperti heroin dan syabu boleh menyebabkan sistem saraf pusat menjadi lemah, mengganggu deria dan refleks badan, serta meningkatkan risiko serangan jantung dan strok. Dalam masa yang sama, pengambilan alkohol berlebihan pula menyebabkan penyakit hati kronik dan gangguan koordinasi tubuh. Apabila individu berada di bawah pengaruh bahan terlarang, mereka lebih mudah melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan yang membawa risiko penyakit seperti HIV, AIDS, sifilis, gonoria dan chlamydia. Penyakit ini menyerang sistem imun, menyebabkan keletihan berkepanjangan, jangkitan berulang dan dalam kes tertentu boleh membawa maut. Oleh itu, gabungan penggunaan bahan terlarang dan amalan seksual risiko memberi kesan yang sangat serius terhadap kesihatan fizikal seseorang. Seterusnya, mari kita lihat kesan terhadap kesihatan mental dan emosi. Individu yang ketagih bahan terlarang akan mengalami gangguan emosi yang tidak stabil seperti kemurungan, kebimbangan melampau, halusinasi dan delusi. Ketagihan menyebabkan otak kehilangan keupayaan untuk mengawal keinginan, lalu menjadi seseorang itu bergantung sepenuhnya kepada bahan tersebut untuk berfungsi secara normal. Selain itu, pengguna sering rasa bersalah, malu dan rendah diri kerana tidak mampu melepaskan diri daripada ketagihan. Dalam konteks penyakit berjangkit seksual, mereka yang dijangkiti HIV atau penyakit lain sering mengalami tekanan psikologi dan stigma sosial. Mereka takut untuk berkongsi keadaan diri dengan keluarga atau masyarakat kerana bimbang ditolak dan dipinggirkan. Tekanan emosi ini boleh membawa kepada masalah kesihatan mental yang lebih serius seperti gangguan kecemasan atau cubaan membunuh diri. Ini menunjukkan bahawa kesan ini bukan hanya bersifat fizikal tetapi turut menjejaskan keseimbangan emosi dan kesejahteraan mental individu. Kesan seterusnya ialah dari aspek sosial. Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan atau aktiviti seksual berisiko tinggi sering menghadapi konflik dengan ahli keluarga dan masyarakat. Hubungan kekeluargaan menjadi renggang apabila ahli keluarga hilang kepercayaan, manakala masyarakat pula menjauhkan diri kerana stigma dan tanggapan negatif. Dalam kalangan remaja, masalah ini sering dikait rapat dengan ponting sekolah, tingkah laku agresif dan masalah disiplin. Selain itu, kes seperti kelahiran luar nikah, penceraian dan penularan penyakit seksual semakin meningkat akibat kurangnya pendidikan dan kawalan sosial. Penyalahgunaan bahan juga sering dikait dengan peningkatan kadar jenayah, kecil seperti mencuri, meragut, menjual dadah bagi mendapatkan wang untuk membeli bahan terlarang. Semua ini menunjukkan bahawa isu ini boleh menjejaskan keharmonian sosial serta menimbulkan rasa tidak selamat dalam masyarakat. Dari sudut ekonomi dan pendidikan pula, kesannya juga amat ketara. Individu yang terlibat dengan penggunaan bahan terlarang ni biasanya kehilangan produktiviti dan tumpuan kerja. Mereka kerap ponting, prestasi menurun dan akhirnya kehilangan pekerjaan. Dalam konteks negara, ini membawa kepada kehilangan tenaga kerja berkualiti serta peningkatan beban kewangan untuk menampung kos rawatan dan pemulihan. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, rawatan bagi pesakit HIV dan penagih dadah menelan belanja berjuta-juta ringgit setiap tahun. Selain itu, pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan cenderung gagal menamatkan persekolahan, menghadapi masalah disiplin dan berisiko keciciran akademik. Keadaan ini juga bukan sahaja menjejaskan masa depan individu tetapi juga memberi kesan kepada kualiti modal insan negara dalam jangka masa yang panjang. Jika dilihat dalam skala lebih luas, kesan ini turut melibatkan masyarakat dan negara.
Penyalahgunaan bahan dan penularan penyakit berjangkit seksual menyumbang kepada kemerosotan nilai moral dan sosial serta meningkatkan kadar jenayah dan masalah sosial lain seperti pelacuran dan keganasan rumah tangga. Dari segi ekonomi negara, peningkatan kes ini menyebabkan beban besar kepada sistem kesihatan awam kerana kerajaan perlu menyediakan ubat, rawatan, kaunseling dan pusat pemulihan. Dalam jangka panjang, ia boleh menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa kerana dia dikaitkan dengan masalah sosial dan kesihatan awam yang serius. Masyarakat yang tidak sihat dari segi fizikal, mental dan moral akan menghadapi kesukaran untuk berkembang maju dan akhirnya menjejaskan kestabilan serta kesejahteraan negara secara keseluruhan. Bukan bahawa penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit seksual mempunyai kesan yang menyeluruh meliputi aspek fizikal, mental, sosial, ekonomi dan negara. Kedua-dua isu ini saling berkait rapat. Penyalahgunaan bahan ni dia meningkatkan risiko penyakit seksual, manakala penyakit seksual pula membawa tekanan emosi dan stigma sosial yang boleh mendorong kepada ketagihan semula. Oleh itu, pendekatan menangani isu ini perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu. Bukan sekadar dari segi rawatan tetapi juga pendidikan, kesedaran awam dan sokongan komuniti. Sekian sahaja bahagian saya. Seterusnya, perbincangan akan diteruskan oleh Muhammad Harith. Berjumpa lagi kita. Saya Muhammad Harith Arif dan saya akan membentangkan topik yang semakin membimbangkan, iaitu berkenaan dengan hubungan antara penggunaan bahan terlarang dan tingkah laku seksual berisiko. Topik ini sangat penting kerana ia melibatkan dua isu besar kesihatan awam, iaitu penyalahgunaan dadah dan alkohol serta peningkatan penyakit jangkitan seksual iaitu STI di kalangan remaja dan belia. Menurut laporan WHO dan UNODC tahun 2024, kedua-dua isu ini menunjukkan trend peningkatan di seluruh dunia, terutamanya di kalangan golongan muda berumur dari 15 hingga 30 tahun. Okey. Secara umumnya, penggunaan bahan terlarang seperti dadah, alkohol dan bahan sintetik boleh mempengaruhi tingkah laku seksual seseorang. Apabila seseorang berada di bawah pengaruh bahan ini, mereka mengalami penurunan kawalan diri, hilang keupayaan menilai risiko dan meningkatkan dorongan seksual. Ini kerana bahan tersebut telah merosakkan mental mereka pada waktu itu. Sebagai contoh, individu yang mengambil alkohol dalam jumlah berlebihan lebih cenderung melakukan hubungan seks tanpa perlindungan, berbilang dengan pasangan atau seksual casual. Ini kerana bahan tersebut menurunkan tahap kesedaran terhadap akibat seperti penyakitan jangkitan seksual dan kehamilan luar nikah. Oleh itu, mereka hanya melakukan perkara tersebut tanpa risau terhadap risiko-risiko ke atas diri mereka dan orang lain. Menurut data daripada WHO dan UNODC, hubungan antara penggunaan bahan terlarang dan seks berisiko ini disokong oleh kajian saintifik yang terbukti. Sebagai contoh, 1 daripada 3 remaja pengguna alkohol dilaporkan pernah melakukan hubungan seks tanpa perlindungan. 40% pengguna dadah jenis suntikan turut melakukan hubungan seks tanpa kondom. Malah, kadar penyakit STI dan HIV didapati jauh lebih tinggi di kalangan pengguna bahan terlarang berbanding populasi umum. Statistik ini membuktikan bahawa penyalahgunaan bahan bukan sahaja menjejaskan kesihatan fizikal, malah turut meningkatkan risiko tingkah laku bahaya yang boleh memberi kesan jangka masa panjang terhadap kesejahteraan diri dan masyarakat. Okey, sekarang mari kita lihat beberapa contoh situasi sebenar di beberapa negara. Di Amerika Syarikat,
pesta alkohol dan seks tanpa kawalan telah menyebabkan peningkatan mendadak dalam kes STI dan HIV. Di Thailand, penyalahgunaan dadah seperti metafetamin dan ekstasi sering dikaitkan dengan seks dan peningkatan kes jangkitan HIV di dalam kalangan belia. Manakala di Malaysia, iaitu di negara kita sendiri, trend penggunaan bahan sintetik di kelab malam semakin meningkat dan sering dikaitkan dengan pergaulan bebas serta kehamilan luar nikah. Kesemua contoh ini menunjukkan bahawa pengaruh bahan terlarang dan tingkah laku seksual berisiko saling berkait rapat di pelbagai negara tanpa mengira latar belakang budaya. Di sini kita dapat lihat bahawa kesemua negara mempunyai masalah berkenaan dengan kes peningkatan kes STI dan penggunaan bahan terlarang. Okey, seterusnya di slide ini kita akan menerangkan berkenaan dengan faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini, iaitu masalah STI dan bahan terlarang. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada masalah ini. Yang pertama ialah tekanan sosial dan pengaruh rakan sebaya. Ramai remaja mengambil bahan terlarang ini kerana ingin diterima dalam kumpulan atau ingin kelihatan dewasa dan berani. Yang kedua ialah pengaruh media sosial dan budaya barat. Kandungan hiburan yang menormalisasikan penggunaan alkohol dan seks bebas memberi kesan kepada pemikiran remaja. Ketiga, kurangnya pendidikan seksual dan kesedaran tentang bahayanya bahan terlarang. Ramai remaja tidak didedahkan kepada maklumat yang betul tentang risiko kesihatan, undang-undang dan kesan psikologi akibat perbuatan ini. Seterusnya, bagi menangani isu ini, beberapa langkah pencegahan perlu dilaksanakan secara bersepadu. Pendidikan awal di sekolah tentang kesan penggunaan dadah, alkohol dan risiko penyakit kelamin. Seterusnya ada program kesedaran komuniti dan belia seperti kempen Say No to Drug dan ceramah kesihatan reproduktif. Seterusnya ialah rawatan pemulihan dan kaunseling bagi individu yang sudah terjebak agar mereka diberi peluang kedua. Sokongan sosial dan keluarga yang berterusan juga merupakan salah satu langkah yang baik supaya remaja tidak merasa terpinggir dan mencari jalan salah untuk melepaskan tekanan. Pendekatan berasaskan komuniti ini penting kerana pencegahan tidak boleh bergantung kepada pihak kerajaan semata-mata, tapi perlu disokong oleh masyarakat setempat. Seterusnya, slide ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kesan daripada gabungan penggunaan bahan terlarang dan tingkah laku seksual berisiko amat besar. Antaranya ialah jangkitan penyakit kelamin seperti HIV, sifilis dan gonorea. Kehamilan luar nikah yang membawa kepada tekanan sosial dan ekonomi. Yang ketiga ialah ketagihan berganda, iaitu ketagihan terhadap bahan dan seks yang sukar untuk dirawat. Yang keempat ialah gangguan emosi dan trauma, khususnya dalam kalangan remaja perempuan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahawa isu penggunaan bahan terlarang dan tingkah laku seksual berisiko dalam kalangan belia perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ia bukan sekadar isu moral tetapi juga isu kesihatan awam dan keselamatan sosial. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu memainkan peranan sama ada sebagai pelajar, pendidik, ibu bapa atau ahli masyarakat untuk menyebarkan kesedaran dan membina persekitaran yang sihat, selamat, beretika bagi generasi muda. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya akan teruskan lagi pembentangan ini dengan intervensi dan carangan pendidikan polisi. Okey, saya akan kongsikan intervensi berdasarkan bukti yang telah terbukti, berkesan dan yang paling penting ialah boleh dilaksanakan di sekolah kita dengan sumber yang ada. Okey, pertama, pendidikan kesihatan reproduktif di sekolah kita boleh integrasikan modul seperti kenali tubuhmu untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dengan sesi interaktif yang dijalankan secara bulanan. Bukan ceramah yang membosankan, tetapi sesi interaktif yang melibatkan pelajar. Kita perlu ajarkan kemahiran menolak tekanan, gunakan role play untuk simulasikan situasi tekanan rakan sebaya. Latihan assertiveness supaya pelajar tahu bagaimana untuk berkata tidak dengan tegas tetapi sopan
Dan yang paling penting, sediakan akses kepada jalur sokongan, senarai hotline, bilik kaunseling yang selamat dan sulit dan guru bertugas yang dilatih. Yang kedua, kita boleh buat program pencegahan dadah. Yang komprehensif, kita boleh bekerjasama dengan A-Educate untuk taklimat kuartalen, sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali. Gunakan video impak dadah yang menunjukkan kesan sebenar penggunaan dadah, bukan sekadar nasihat. Libatkan pelajar melalui aktiviti seperti pertandingan poster anti dadah, lawatan ke pusat CER dan CARE supaya mereka dapat melihat dengan mata sendiri apa yang berlaku kepada penaja dadah. Dan dengan kebenaran ibu bapa, kita boleh jalankan ujian air kencing rawak sebagai langkah pencegahan dan pengesanan awal. Okey, yang ketiga, latihan guru. Guru adalah barisan harapan kita. Mereka perlu dilatih untuk mengenali tanda awal risiko, perubahan tingkah laku, penurunan prestasi akademik secara tiba-tiba, perubahan rakam bergaul, perubahan penampilan fizikal. Okey, kita perlu SOP rujukan yang jelas. Protokol 24 jam untuk kes kritikal. Maksudnya, jika seseorang guru mengenal pasti pelajar yang berisiko tinggi atau sudah terlibat, rujukan perlu dibuat dalam masa 24 jam kepada kaunselor sekolah atau agensi yang berkaitan. Sediakan borang rujukan standard yang mudah diisi tetapi lengkap. Okey, kalau dah saja tidak cukup, kita perlu kerjasama komuniti juga. Mari kita lihat 4 komponen utama. Yang pertama, kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan A-Educate. Kita boleh adakan klinik kesihatan percuma mingguan di kawasan komuniti atau sekolah. Sediakan perkhidmatan psikososial, bukan hanya rawat masalah fizikal tetapi juga sokongan mental dan emosi. Dan untuk penaja dadah yang ingin pulih, sediakan program detoksifikasi luar yang membolehkan mereka mendapat rawatan sambil terus menjalani kehidupan normal. Yang kedua, kemudahan kaunseling dan rawatan yang mudah diakses. Sediakan kaunseling keluarga percuma. Ingat, masalah anak selalunya berpunca dari masalah keluarga. Hotline 24 jam seperti talian kasih nombor 15999 perlu dipromosikan supaya remaja tahu mereka ada tempat untuk dapatkan bantuan bila-bila masa. Dan pusat drop-in pula, mesra belia di mana mereka boleh datang tanpa yang temu, tanpa stigma. Yang ketiga, outreach mesra belia, di mana adakan karnival kesihatan suku tahunan buat ia menarik dan fun, bukan menakutkan. Program mentor sebaya sangat berkesan. Remaja lebih selesa berkongsi dengan rakan sebaya yang dilatih berbanding orang dewasa. Dan sediakan aktiviti sukan dan kesenian alternatif. Akhir sekali, berikan mereka sesuatu yang positif untuk mengisi masa supaya mereka tidak terdorong dengan dadah. Yang keempat, kempen digital. Kita perlu hadapi realiti. Remaja kita hidup di media sosial, jadi kita gunakan platform yang sama. Kerjasama dengan influencer sihat untuk sebarkan mesej positif. Bangunkan aplikasi seperti MyHack Remaja dan yang memberi maklumat tepat dalam format yang menarik. Dan sediakan forum online yang selamat dan dipantau di mana remaja boleh bertanya soalan dengan sulit. Okey, kita teruskan lagi dengan rancangan tindakan. Okey, untuk poin pertama iaitu pendidikan fakta. Sediakan maklumat kesihatan yang tepat dan age appropriate. Jangan tunggu kurikulum formal. Mulakan sekarang. Contoh mudah, adakan sesi Healthy Talk Tuesday. 30 minit sahaja, 2 kali sebulan. Gunakan bahan dari KKM yang sudah ada, brosur, video animasi yang menarik, kuis interaktif. Topik boleh termasuk puberti, hubungan sihat, mitos versus fakta tentang dadah. Yang penting buat ia engaging dan relevan dalam kehidupan mereka. Okey, untuk poin kedua iaitu program pemulihan dan rujukan. Sistem rujukan yang lancar adalah sangat penting. Sediakan senarai kontak yang lengkap, klinik kesihatan terdekat, pejabat ADK, psychiatrist di KKM. Buat satu borang rujukan standard yang rahsia dan mudah diisi. Jangan biar birokrasi menghalang pelajar dapatkan bantuan. Dan yang paling penting, buat follow up satu minggu selepas rujukan dibuat untuk pastikan pelajar dapat perkhidmatan yang diperlukan. Okey, untuk poin ketiga iaitu kaunseling dan SOP rujukan. Pastikan sekolah ada bilik kaunseling yang benar-benar selamat dan sulit. Buka jam kaunseling yang tetap, contohnya Senin hingga Jumaat 2 hingga 4 petang. Buat SOP yang jelas. Jika kes kritikal, rujuk dalam 24 jam. Maklumkan ibu bapa kecuali dalam situasi di mana keselamatan pelajar terancam jika ibu bapa tahu. Dan latih guru sekurang-kurangnya kursus basic counselling skill 6 jam sekali tahun. Bukan semua guru perlu jadi kaunselor expert, tetapi mereka perlu tahu cara dengan benar infektif dan buat rujukan yang betul. Okey. Poin keempat, libatkan ibu bapa dan PIBG. Kerjasama rumah sekolah adalah asas kerjaan. Adakan workshop
di mana untuk ibu bapa setiap semester tajuk seperti komunikasi efektif dengan remaja atau mengenali tanda bahaya pada anak remaja. Gunakan teknologi buat WhatsApp group PIBG untuk kongsikan tip dan resources secara berkala dan adakan program family day dengan aktiviti bonding keluarga yang sihat. Ingat, kita bukan nak just ibu bapa tapi nak sokong mereka menjadi lebih baik. Okey, untuk poin kelima iaitu poin yang terakhir, pengukuran dan pemantauan outcome. Kita beritahu sama ada program kita berkesan atau tidak, buat survey pra dan pasca program, ukur perubahan dalam pengetahuan, sikap pelajar, kumpul data beberapa banyak sesi kaunseling jalankan, buat rujukan, buat berapa kehadiran dalam program dan yang paling penting, buat review triwulan sebagai setiap 3 bulan duduk dengan tim dan tanya apa yang berjaya, apa yang perlu diperbaiki. Jangan takut ubah pendekatan jika sesuatu tidak berkesan. Kesimpulannya, sepanjang perbincangan ini, kita telah membincangkan secara menyeluruh tentang penggunaan bahan terlarang dan penyakit berjangkit seksual, termasuk definisi, kesan serta hubungan antara satu sama lain. Jelaslah bahawa kedua-dua isu ini tidak boleh dipisahkan kerana penggunaan bahan terlarang sering menjadi punca kepada tingkah laku seksual berisiko. Kesan yang timbul pula melibatkan pelbagai aspek, iaitu kesihatan fizikal, kesejahteraan mental, hubungan sosial, ekonomi negara dan kestabilan komuniti. Oleh itu, masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan menyeluruh dan bersepadu, melibatkan kerjasama antara individu, keluarga, institusi pendidikan dan agensi kerajaan. Dalam konteks masyarakat, isu ini memberi implikasi besar terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Golongan remaja merupakan kumpulan yang paling terdedah kepada risiko, maka pendekatan pendidikan dan pembimbingan awal amatlah penting. Sebagai bakal guru, kita perlu memainkan peranan penting bukan sahaja untuk mengajar akademik tetapi juga mendidik tentang nilai, kesihatan dan tanggungjawab sosial. Melalui pendidikan kesihatan reproduktif, guru dapat membantu pelajar mengenal risiko, membuat keputusan yang sihat dan mengelak daripada tingkah laku yang berisiko. Dengan itu, sekolah akan menjadi medium terbaik untuk mencegah dan membentuk generasi yang sihat dari segi fizikal dan mental. Murid-murid juga akan bersedia untuk menjauhkan diri mereka daripada membuat kesalahan-kesalahan seperti menggunakan bahan terlarang, iaitu contohnya dadah, dan mengamalkan gaya hidup tidak sihat seperti melakukan hubungan seks yang tanpa perlindungan, iaitu STI. Ini akan menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit-penyakit berjangkit melalui hubungan seks tersebut. Okey, akhir sekali saya akan membuat cadangan dan juga penutup. Okey, jadi antara langkah yang boleh diambil termasuklah memperkukuhkan program pendidikan kesihatan dan kesedaran tentang bahaya bahan terlarang serta penyakit seksual di sekolah dan komuniti. Kerjasama antara guru, ibu bapa, kaunselor dan pihak berkuasa amat penting bagi membentuk sistem sokongan yang kuat kepada pelajar. Sebagai bakal pendidik, kita perlu menjadi contoh teladan dalam mengamalkan gaya hidup sihat dan menjadi suara pencegahan di sekolah. Ingatlah bahawa mencegah lebih baik daripada merawat dan setiap tindakan kecil dalam mendidik generasi muda hari ini mampu mengubah masa depan masyarakat. Sekian sahaja pembincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian semua.